Okey. Hai, selamat pagi semua. Kita dalam tabungan biji anda. Kepada Tuhan. Mak saya memang suka Ini bersama dengan Roy dan juga ni Diram Suria Sinar FM. Dan saya akan menurut perintah mak saya untuk beli apa saja. Sebab saya takut untuk menderhaka kepada mak ayah saya. Aktiviti kita menggembira pagi hari. Ada kunjungan daripada orang-orang kerajaan syarikat Dunia Arti. Jangan ingat Lawat mak awak nak beli kain saya nak awak tak ada ayat Taman Gembira Kebetulan memang untuk kebetulan ini saya ada ayat. Cantik. Kalau dalam mungkin ada mesyuarat kot. Kan? Malam saya akan pergi melepak di kedai mamak Lihat dengan kawan-kawan. perkembangan perniagaan kita di sini, fast food dan juga kedai Merdeka dan kedai minyak kita, dan meninjau kita punya storage, kita punya store baru, Jebat nama dia. Jangan kau letak nama anak dia haka. dan ada apa lagi Sinar muzik retro terbaik. kajian yang sedang dilakukan mendapat timbal statistik tentang survey tentang perniagaan apa yang boleh dilakukan di sini. Kita boleh tanya kepada Imam Muda Ashraf. Dengarkan jawapan kepada persoalan Dia agama menambahkan Jam lagi 9 pagi bersama Imam Muda pendapatan. Ashraf yang akan bantu kita untuk selesaikan kemusykilan tentang agama dalam situasi ke situasi yang Golongan di sini. disediakan oleh Siti Okey, Khadijah setiap sama-sama lah Isnin kita hingga Jumaat mendapat pada jam 7 membantu pagi. mereka Apa dalam ke mak aku tak kisah? menjalankan Kita tak kerja-kerja boleh ini, tanya. Tak boleh pula dia mintanya. supaya Kalau mak hasilnya ayah kita mampu, dapat dia berkongsi tolong sekali. bersama. Tak Okey. bagi isyarat. Itulah kisahnya. Situasi ke situasi Itu diselesakan oleh Siti Khadijah. Ada ketika kita perlu berhenti seperti biasa, bas 26 akan bergerak. lebih tenang dengan kembali kepada fitrah Ini by express damai dalam pergi ke Kota Baru dan juga Alstar. Menerusi program teknologi kejuruteraan HTBack. Zanggeram mungkin baru sampai di sini. Layari info.unijl.edu Dan dia akan jalan balik besok Where knowledge is applied and pagi. dreams realized.